Perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat. Korang dah baca dah perjanjiannya Anwar dan Trump tanda tangan semalam. Dalam perjanjian tu, Malaysia telah bersetuju untuk melabur dan membeli barangan Amerika sebanyak $240 bilion. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi mengulangi kritikan kerasnya terhadap perjanjian timbal balas perdagangan art antara Malaysia dan Amerika Syarikat, mendakwa ia adalah satu pengkhianat kepada negara. Perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Kita merdeka, tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian. Ini yang perunding-perunding ini, Menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini. Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa, tetapi tanpa sebutir bom, tanpa senapang, Trump turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita 1 trilion ringgit, sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lembaga hasil dalam negeri kena cakutip, custom kena putip, semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti kepada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya memuji ucapan daripada ahli Parlimen Pasir Gudang tadi yang berada di blok kerajaan. Tetapi beliau seorang yang jujur, yang berhujah dengan fakta, dan beliau telah mendedahkan satu perkara yang sangat dahsyat. Dengan kehadiran Trump di Malaysia ini bukan sahaja mengguris jiwa dan perasaan saudara-saudara kita di bumi Gaza kerana disambut dengan begitu meriah, dengan tari menari dan sebagainya, dan yang paling besar kesannya apabila Malaysia menandatangani perjanjian untuk membeli LNG, gas asli cecair, beli daripada US. Kita negara pengeluar gas, kita negara pengeluar minyak, kena bayar 3.8 bilion USD. Hampir 20 bilion setahun kita kena bayar kepada US untuk hanya semata-mata beli gas asli cecair. Dan yang lebih berat lagi, dalam perjanjian itu juga Amerika berhak membeli REE daripada kita. Sedangkan REE ini dasarnya belum lagi kita final dalam negara kita. Kerana dia juga melibatkan hak negeri-negeri. Apakah selepas daripada ini kerajaan akan mengabaikan hak negeri-negeri kerana telah menandatangani perjanjian tanpa ada satu dasar yang jelas tentang REE ini? Saya ucap syabas dan tahniah kepada Pasir Gudang kerana dengan hanya kehadiran Trump beberapa hari sahaja, beliau seolah-olah telah menjajah semula ekonomi negara kita kerana telah kita mengikat dengan perjanjian yang kita terpaksa kena bayar 1 trilion yang sudah pasti lebih menguntungkan kepada negara penjajah, negara penjarah darah dan nyawa umat Islam ini. Ini bukan daripada kami, ini daripada ahli Parlimen Pasir Gudang. Kita amat berduka cita dengan semua perkara ini kerana rakyat di bawah hanya dipertontonkan dengan hebatnya diplomasi kita sehingga boleh menjemput Presiden Amerika datang ke negara kita. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi mengulangi kritikan kerasnya terhadap perjanjian timbal balas perdagangan art antara Malaysia dan Amerika Syarikat,
mendakwa ia adalah satu pengkhianat kepada negara. Dalam satu sidang media khas di Putrajaya pada Rabu, beliau berkata Malaysia kini seolah-olah berada di bawah naungan Amerika Syarikat kerana perjanjian tersebut berat sebelah dan menyebabkan Malaysia berada di kedudukan yang rugi. Malah dakwanya lagi, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sendiri mengakui perjanjian itu mengikat negara pada kedudukan yang tidak sepatutnya. Ini berbilion. Habis wang kita diguna untuk memperkayakan Amerika Syarikat. Dan kita kalau cuba ada rundingan dengan pihak lain, dalam perjanjian itu juga disebut kalau ada perjanjian dengan pihak lain perlu dirujuk terlebih dahulu kepada Amerika Syarikat supaya kebebasan security Amerika tidak terjejas. Apakah yang boleh kita buat yang boleh menjejaskan security Amerika? Jadi kita sekarang ini berada di bawah naungan Amerika Syarikat. Bermakna bahawa kita tidak bebas lagi. Kita tidak merdeka lagi. Mana-mana lawyer sekalipun membuat tafsiran yang sama. Perjanjian ini adalah satu kebodohan. Beliau berkata demikian kepada sidang media selepas mempengerusikan sidang meja bulat mengenai perjanjian perdagangan timbal balik ART antara Amerika Syarikat dan Malaysia bersama parti-parti politik serta NGO di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya pada Rabu. Korang dah baca dah perjanjian yang Anwar dan Trump tanda tangan semalam. Dalam perjanjian tu, Malaysia telah bersetuju untuk melabur dan membeli barangan Amerika sebanyak $240 bilion. Itu bersamaan dengan 1 trilion ringgit. Tapi yang paling tak masuk akal sekali, ada satu klausa dalam perjanjian tu di mana kalau Amerika Syarikat kenakan kawalan ekspor ataupun sekatan ekonomi terhadap mana-mana negara, Malaysia pun kena ikut sama. Maksudnya kalau Amerika sekat ekonomi China ke, Rusia ke, Vietnam ke, kita pun kena ikut sekali. Tak pasal kita jadi pak turut Trump. Padahal dia sampai menari semalam. Kau tahu tak, baru-baru ni Malaysia tantangan satu perjanjian besar dengan Amerika Syarikat. Nama dia adalah Agreement on Reciprocal Trade atau singkatannya ART. Tapi yang peliknya, sebelum orang sempat baca isi dia, dah ramai yang kecoh kata Malaysia ni jual maruah, ikut telunjuk barat dan kerajaan tunduk. Padahal kalau kau betul-betul faham apa itu ART, kau akan nampak ini antara langkah paling bijak kerajaan Madani setakat ni. Perjanjian ini ditantangani pada 26 Oktober tahun 2025 masa lawatan rasmi Presiden Donald Trump ke Malaysia sempena sidang ASEAN. Nama dia memang nampak fancy lah, Agreement on Reciprocal Trade. Tapi masuk dia senang. Dua-dua negara janji buka pasaran masing-masing dan kurangkan halangan cukai untuk memudahkan perdagangan dua hala. Dalam ART ni, Amerika Syarikat mengekalkan tarif import 19% untuk produk Malaysia. Maksudnya, produk kita kekal kompetitif dalam pasaran Amerika Syarikat. Dan sebagai balasan, Malaysia bagi laluan lebih mudah untuk produk Amerika Syarikat yang termasuklah dalam teknologi, pertanian dan kimia. Bahasa mudahnya, kalau dulu kau nak jual barang kat Amerika, kau kena bayar cukai yang sangat tinggi. Sekarang cukai tu dah jadi rendah. Dan kalau Amerika ni nak jual barang kat kita, diorang pun dapat keistimewaan yang sama. Sama-sama untung, sama-sama buka pintu rezeki. Tapi yang buat orang marah bukan sebab tarif, tapi klausanya. Contohnya artikel 5.1, artikel ni cakap kalau Amerika ni kenakan sekatan ekonomi terhadap negara ketiga, contohnya China, Malaysia shall adopt or maintain a measure with equivalent restrictive effect jika ada shared economic or national security concern. Maksudnya kalau Amerika Syarikat sekat China sebab isu keselamatan, Malaysia boleh pertimbangkan langkah yang sama. Tapi bukan automatik untuk wajib kita ikut. Kita masih boleh buat keputusan berdasarkan kepentingan negara. Maksudnya Malaysia masih ada kawalan. Ada yang bandingkan ART Kemboja dan Amerika Syarikat sebab versi Kemboja ada ayat khas, iaitu in a manner that does not infringe on Cambodia's sovereignty
sovereign interest, Malaysia punya teks ni tak guna ayat tu. Tapi prinsip dia sama. Sebab bawah perkara 7, Malaysia boleh tamatkan perjanjian bila-bila masa dengan notis bertulis. Jadi kita masih pegang kunci pintu tu sendiri. Tak ada siapa yang boleh paksa kita kekal. Lepas tu ada pula artikel 3.3 dan 2.3. Dalam artikel 3.3 ni kata Malaysia kena berunding dulu dengan Amerika Syarikat sebelum buat perjanjian digital baru dengan negara-negara lain yang mungkin menjejaskan kepentingan Amerika Syarikat. Dalam artikel 2.3 pula kata Malaysia tak akan masuk perjanjian makanan atau pertanian yang melanggar prinsip sains atau menjejaskan ekspor Amerika Syarikat. Ramai yang dengar terus trigger, tapi sebenarnya benda ni standard dalam perdagangan antarabangsa. RCEP, Asian Free Trade, semua ada bentuk perlindungan macam ni. Bezanya, ni lebih telus sebab dia dua hala je, bukan macam TPP dulu yang ada 12 negara yang semuanya nak jadi bos. Beza besar antara ART dan TPP ni dulu melibatkan 12 negara, peraturan yang ketat dan kalau langgar boleh kena saman. ART ni cuma antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Dia lebih fleksibel dan boleh keluar bila-bila masa. Kalau TPP tu macam kelab antarabangsa yang penuh syarat, ART ni macam persahabatan dua sahabat yang sama-sama cerdik buat bisnes. Kenapa kerajaan Madani pilih jalan ni? Sebab dunia sekarang tengah berpecah dua. Amerika Syarikat lawan dengan China. Eropah pun tengah buat sekatan baru. Malaysia pun tak bolehlah nak duduk tepi tengok je kan orang lain berebut peluang. So kalau kita lambat, pelabur mungkin lari. Kalau kita pandai main ni, kita mungkin boleh jadi jambatan tengah. Itulah strategi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang Malaysia ni bukan tunduk tapi berdiri di tengah, berkawan dengan semua tapi kekal berdaulat. Sejak ART ditandatangani, pelabur Amerika dah bagi isyarat nak tingkatkan pelaburan dalam AI, tenaga hijau, LNG dan juga semikonduktor. Saham-saham sektor teknologi dan tenaga kita pun dah mula naik. Sebab pelabur nampak Malaysia ni stabil, rasional dan konsisten. Inilah bukti yang bahawasanya dunia dah lebih percaya pada Malaysia sekarang. Dan bila orang tuduh Malaysia ni jual maruah sebab buat perjanjian dengan Amerika Syarikat, aku cuma nak cakap satu benda je. Jadi pandai berunding ni bukanlah tanda kita tunduk. Dalam dunia bisnes ni pun, siapa yang pandai tawar-menawar, dia lah yang akan menang. Dan dalam diplomasi pun benda yang sama berlaku. Siapa yang pandai main strategi, dia lah yang akan dihormati. Malaysia bukan tunduk pada sesiapa. Malaysia sekarang tengah berdiri dengan kepala tegak, mata pandang depan dan tangan bersalaman dengan semua kuasa besar. Bukan untuk dijajah tapi untuk dimanfaatkan. Ni bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita dah matang. Kita tahu bila nak masuk, bila nak keluar dan bila nak guna peluang. Dan kali ni kerajaan Madani buat keputusan yang betul. Masuk meja rundingan bukan sebagai pengikut tapi sebagai rakan strategik. Sebab dalam politik dan ekonomi digital, yang menang bukan siapa yang paling kuat tapi siapa yang paling bijak guna peluang tanpa hilang arah. Dan kali ini Malaysia Madani buat langkah yang paling tepat. ART ni bukan satu perjanjian yang merugikan. Dakwaan Tommy Thomas yang kononnya ART ni perjanjian terburuk sejak merdeka ni memang tak betul. ART ni kalau korang kaji betul, dia tetap jaga kedaulatan negara kita dan ia tak langgar pun undang-undang domestik. Malaysia berhak tamatkan ART ni dalam notis 180 hari. Dan ini menunjukkan bahawa perjanjian ini adil dan telus. Hak tanah Malaysia ni memang kita tak kompromi. Apatah lagi nak bagi tanah kita ni pada syarikat Amerika. Kalau negara China tu bimbang sikit, memanglah sebab kita ni antara rakan dagang terbesar mereka. Tapi tindakan diplomasi Malaysia ni menunjukkan yang kita ini tegas dan kita ni profesional. Dan isu ni sebenarnya dia secara tidak langsung merapatkan lagi hubungan Malaysia dengan negara China. Bahkan membuka peluang MOU baru. Meskipun kita dah ada RCEP dan perjanjian ASEAN China FTA. Pengecualian tarif Amerika ni dia bagi banyak kelebihan strategi. Produk E&E dan semikonduktor Malaysia dikecualikan dari tarif 19% dan dikenakan 0%. Ini meningkatkan daya saing industri tempatan dan ini menunjukkan yang Malaysia ni dihargai USTR kerana sumbangan strategik dalam sektor kritikal semikonduktor. Apapun terima kasihlah pada Tunku Zafrul ni atas komitmen beliau sepanjang tempoh perkhidmatan dan kita harapkan supaya Tunku Zafrul ni bolehlah terus menyumbangkan pada negara kita ni melalui PRU akan datang sebagai ahli parlimen.